Untuk sesiapa yang tak kenal lah, rasanya mostly ramai dah kenal ni. Nabil Rauf ni adalah seorang influencer basketball yang dia juga adalah coach basketball. Aku kenal dia lama juga sebenarnya. Dia banyak coach player-player. Even salah seorang player Malaysia, 2 orang Ada orang, tapi yang current sekarang yang paling aktif seorang. National player National player dia ada coach. Tapi dia more on skill coach kan. Dahsyat. Ini skill coach maksud apa? Street ball lah. Benda Skill macam mana nak cakap Dia macam ada tactical, ada macam sebab skills ni tak diterapkan sangat tau. Kalau bila coach ajar, sebab coach kat Malaysia ni lagi-lagi grassroots punya level, dia kena jaga conditioning players, skills players dan juga tactical. So selalunya dia akan buat semua, susah untuk cover semua. Jadi saya ni memang specifically ajar skills dekat that current national player tu lah. Specialized. Saya nak dribbles lah. Dribbles Dribble. macam bola punya term. Ya. Skill lah macam Ronaldo punya move kan. Contoh itu yang kamu boleh relate. Tapi sebenarnya dia agak rare ni sebenarnya, sebab bila kita cakap pasal basketball lah kan, basketball. dia tidak sepatutnya lah. Bila cakap pasal basketball, dia adalah seorang race yang lain lah. Dia bangsa yang lain lah kat depan yang kita tengah sembang ni. Tetapi sekarang ni kita bersembang dengan orang yang sekaum dengan kita. Biasanya bangsa mana bangsa yang sama. Biasanya kat Malaysia bangsa mana kita tak boleh nak tolak benda tu. Fakta tu adalah Chinese yang selalunya yang memonopoli. Monopoli macam jahat. Kayaknya yang banyak main lah. Dominan. Dominan di Malaysia ini. Sebab aku rasa kita kena clear yang dia ada polarisasi kaum dalam sukan kita ni. Polarisasi. Malaysia pula bola sepak Melayu. Betul. Basketball ni memang kita sangat dikenali dengan kebanyakan pemainnya adalah Chinese. Yes. Dan kita pun tahu. Tapi yelah, untuk seorang coach Melayu ajar national player Chinese pula, ini adalah benda yang rare sebenarnya. Level lain. Sebab aku pun dalam scene basketball, aku kenal juga ada beberapa ramai kawan yang ada dalam scene tu. Memang untuk nak masuk dalam national team ni untuk Malay sebenarnya susah. Sangat susah. Sebab tu kita sembang dengan Nabil. Kita jemput So kita sembang pasal background sebenarnya ni. First kita lalut sampai ni berapa minit dah? 4 minit. So kita nak tahu siapa sebenarnya Nabil Rauf ni dan kenapa boleh menjadi memilih basketball sebagai your ni lah passion lah. Okay, saya cuba untuk cut short lah. Tapi way to set the tone lah guys. Good job. So nampak macam korang yang start lah. Kalau macam orang macam tiba-tiba rasa benda ni controversial kan. Okay, so sebenarnya saya growing up when I was young, saya very heavily macam berat kepada American punya culture tau. Saya suka tengok American movies apa semua. Saya suka. Jadi saya suka tengok fashion, hip hop kan. Saya suka menari. I was a dancer juga dulu sebenarnya. So sebenarnya masa saya dekat sekolah dulu, saya pernah satu ketika ni saya tengah balik on the way balik rumah. Lepas tu saya nampak macam seniors tengah main basketball kat bawah. I paid no mind. Tapi saya tengok seorang daripada player tu, dia macam gelap-gelap tinggi. Lepas tu dia ada handles tau. Dia tak. Saya stop. Saya tengok apa benda tu. Saya daripada atas bukit, saya tengok nampak macam menari. I really like how it look like. So saya macam, since then saya beli bola basketball. Saya just belajar everything was self-taught. I think I am self-made and self-taught throughout my whole career. Jadi lepas tu moving forward, then I became street baller, number 1 street baller in Malaysia. I was endorsed at the age of 16. So boleh cakap juga fame ni is something that saya dah rasa daripada at a very young age. Faham tak? Saya dah terima benda ni awal. Saya dah main dalam crowd 1,000, 2,000 orang, keluar surat khabar every month, every week, keluar bio apa semua. Saya dah rasa benda tu daripada saya sekolah, faham tak? Jadi untuk saya it has never been about kaum, races. Saya tak pernah fikir macam tu. Saya nampak semua orang sama je. Sebab masa tu pun, masa saya buat street ball tu pun, saya tak pernah tahu pasal ada isu-isu ataupun ada udang di sebalik batu setiap kali apa saya pergi kan. Sebab I just played for myself. And Alhamdulillah saya dapat, one thing after another. So that's how it started. Then sambil saya belajar street ball, saya rasa
memang diri saya sendiri, I just like to teach people. Sebab saya rasa when you teach somebody and they learn, you learn that thing twice. Itu saya punya mentality lah.